Hi guys, welcome to Eldira channel. Okay guys, so hari ni saya nak buat intro untuk video anniversary saya dengan husband saya. Syukur Alhamdulillah 17 Januari 2026 adalah anniversary kami yang ke-6 tahun. Syukur Alhamdulillah lah, semoga hubungan kami berkekalan hingga syurga, insya-Allah. Doakan ya. Kita orang tak ada apa-apa sambutan tau guys. Lepas tu tambah pula saya ni dah tunggu hari dah nak meletup. Lepas tu husband saya pun busy dengan kerja, anak saya pun sekolah. Tak ada masa lah nak pergi sambut, pergi bercuti ke, pergi apa ke kan. So saya cuma belikan dia hadiah sahaja. Ikutkan hadiah pun tak ada, tapi saya cuba untuk adakan juga. Sebab macam tak best lah kalau ada hari-hari macam ni tapi tak ada apa-apa. So saya just cakap dekat dia, kita nak pergi makan je. Saya tak cakap pun ada hadiah. So dia tak tahulah benda ni. Sama juga dengan saya pun tak tahu dia ada sediakan saya hadiah ke tak ke, saya tak pasti. Sebab saya ni jenis yang kau bagi aku coklat Cadbury 2-3 ringgit pun aku dah happy gila-gila dah. And suami saya pun tahu benda tu. So saya dapat rasakan lah yang dia akan juga beli hadiah walaupun kecil-kecil. By the way sekarang saya ni tengah teman suami saya ambil lesen dengan anak saya. Sayang. Tapi video ni pendek je, macam biasalah. Sekarang saya dah kurang record. So video ni video biasa je, just untuk kenangan saya satu family. And guys, kalau korang sudah tengok, saya bersyukur sangat-sangat. So let's go to the video. Ini kakak. Lepas lulusan ni tutup mata. Okay. Ada hadiah ke Mami? Mami cakap tak ada hadiah. Kita nak sama-sama gitu je. Ya, apa ni? Apa ni? Lega? kakak, tengok dia tu. Ya, Mami. Salah. Kejap dia. Tengok dulu. Lebon. Lebon barang apa? Buka lah. Happy anniversary sayang. Terima kasih sayang. Ya Allah, saya sumpah tu yang saya macam salah tu. Lebon minyak wangi, confirm. Ni apa? Tengok dalam kotak dulu lah. Dia buatmu nyaman. Kakak jadi nangis. Dalam hangat pelukan. Baby buka dulu. Dia perasa yang mengerti yang ku rasa. Hanya dia. Kan ku warungi 7 laut samudra. Kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang. Oh penjaga hati. Karena bersama
Dia nangis sampai nak nangis juga. Cuba try dulu. Saya Cuba tak apa, jadi nanti je gaji. Cuba try. Cantik tak? Jadi suka tak? Tak tahu kau salah pilih. cantik ni. Yang tadi warna hitam tu dia punya pemotong kalau besar. Oh, yang tadi tu. Mm-mm. Salah tu. Allah. Mami pun ada lah ni gelang kan 2 couple. Ni plastik-plastik suka ke? Ikut daddy lah. Nanti pakai masa raya. Mana nak pakai sekarang? Untuk jalan boleh, untuk pergi kebun tak boleh Jaga. Tu ada buku dia kan, saya tak faham. Nampak answer. Cantik sangat. Jadi suka. Mami tak salah pilih ke? Nampak cantik. Mami takut dia tak suka. Kena potong. Tapi dia suka tak? Happy anniversary baby. Happy anniversary. Lepoy mat. Lepoy tu. Oh, mana tu? Itu buku. Tak original tu. Nampak original. Kita dapat kat scan QR code. Tapi Mami tak tahu dia suka jenama Playboy ke tak. Yang kena bajet ini je. Tak suka. So dapat gelang. Ini free untuk partner. Awak naik kiri ke tangan kanan? Saya kiri, saya tak boleh kanan. Sama dengan saya lah. Gambar apa ni? Ini Ini kita pakai. kakak dia dah pakai dah kakak gelangnya. Saya akan balas ni. Saya akan balas. Saya takkan Jadi suka tak? suka mana sumpah. Tapi saya dah dintam. Saya sangat tadi bagi apa. Tak apa. Daddy kan dah tunaikan tanggungjawab. Tunggu gaji nanti. Hari ni dia agak berat sikit. Tapi dia cuba terbaik. Daddy, saya nak tahu saya nak tahu rate Daddy suka. Tak tahu tu. Kalau saya sampai nangis kan. Sampai saya sebab. Sendiri nilai lah apa. Kalau tak sampai saya sebab. Saya susah nak sebab. Saya susah nak sedih. Bila saya dah sedih. Tapi tak tahu bila nak boleh beli. Jadi alhamdulillah rezeki yang belikan ni. Terima kasih Mami. I love you Daddy. Happy anniversary yang ke-6 tahun. Lebih mohon. Jadi janji yang diberikan. Terima kasih jadi suami saya. Kak, terima kasih. Jadi sebab tu dia senyap jadi. Dia takut terlepas cakap. Yes. Kakak tahu ni. Ya. Kakak bayar ke? Tadi dia nak cakap. Jadi nanti dia tutup mata tu aku dah. Alamak kakak. Ya. Saya tak perasan nak. Aku pula. Oh ya Mami. Tapi dia punya biasa-biasa Mami. Sumpah tak selera Mami. Oh, dia beli ya tadi. Tak adalah saya bawa pergi sokok kan tadi. Nasihat. Cepatlah apa nak malu. Tapi tak sehebat Mami lah Mami. Sabar. Tapi tak sehebat Mami lah.
Tapi sumpah tak sehebat mami sumpah. Dia beli. Rahsia lah. Ni orang semalam mami cakap dia dalam TV tu para Rosyah. Dia buat sendiri ke? Ya. Tak selabel Playboy mami. Dia kat hati-hati. Sumpah. Dia tak ada dengan kotak dia, dengan jam dia di dalam. Dalam kotak dia apa? Wow. Minta maaf ni. Ni dalam kotak ni. Kakak jangan terus tarik macam tu. Mami tapi biasa je mami. Ni. Ni siapa ni? Ni siapa ni? Mami juga. Mami punya. Dalamnya apa? Ni air. Dia boleh longgarkan sikit. Ha. Cantiknya. Cantik ke? Ya, saya tak cepat. Ya. Cantiknya. Kakak tengok. Yelah, dia belilah kat depan ni. Nanti dari sini. Dah sedih ke sama-sama? Sama-sama. Bagi dia coklat, bagi dia coklat. Bagi dia ambil coklat. Kakak you sama-sama. Jangan Ni, nangis. kakak. Nah, kakak punya ni. Nah, Dia nak gini. nak gini juga. Nanti dia pergi beli. Nanti kita pergi beli. Oh, sedih. Sedih, tak apalah. Ya, nanti dia beli. Dia pergi beli ya. Bagi dia pakai pula. Eh. Nasi di tangan. Oi, dia pakai tengok dia pakai. Tengok dia pakai. Wah, cantiknya. Oh, cantiknya. Ini mami punya. Okay. Bila masih sebalik macam ni. Mami baru buka rantai mami. Ada for you. Okey lah. Jangan hilang. Tapi ini je dia mampu Macam mami. rantai mami lah. Awak pakai. Tapi ada dalam beg. Tadi saya ujian lesen kan. Yang rantai macam mana? Mami happy tak? Malu lah rantai ni. I love you mami. Tak baik tau. I love you. Kita dah kenyang. Alhamdulillah. Kakak tumpah. Jam ni di dalam. Itu Daddy. Dalam kotak dia apa? Wow. 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 Kakak kejap kakak. Biasa mami minta maaf. Daddy bentar dalam ni. Dalam kotak ni apa? Kakak janganlah terus tarik macam tu. Ni cantik ni. Siapa ni? Ini jaga-jaga tu. Tu? Ya tak? Ayah siapa? Cantik ni. Semua takkan mampu mengubahku. Hanyalah kamu yang ada di relungku. Hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekedar indra. Okay guys, so itu je lah videonya. Korang dah tengok sampai habis. Dan saya pun tak sangka suami saya happy sampai menangis macam tu. Selama 6 tahun saya dengan dia,
Ini baru kali ketiga atau keempat saya nampak dia nangis. Sebab dia sejenis yang susah nangis. Dia ada rasa sedih dan sebab tu ya. Tapi untuk mengalirkan air mata tu sangat susah. Ini baru kali ketiga ke keempat kalau tak silap saya. Sebenarnya saya tak ada idea tau nak bagi dia hadiah apa. Lately ni kita orang macam tak ada macam cakap kita orang teringin nak ni ke, teringin nak tu. Memang tak ada. Tengah biasa-biasa je, mood biasa-biasa. Dia tengah tak ada jam. Lepas tu raya pun dah nak dekat. So saya fikir saya nak belikan dia jam, bolehlah dia pakai hari raya nanti, faham tak? Dan saya tak expect pun dia punya reaction happy terhadap jam tu macam tu. Dia kata dia rasa macam tak boleh terima sebab dia rasa jam tu sangat mahal untuk dia. Sedangkan itu dah jam yang ke berapa dah. Macam it's not a first choice yang saya pilih untuk dia lah. Kalau ikutkan saya punya first choice, saya nak belikan dia brand Michael Kors tau. Tapi agak lari sikit bajet saya nak beli Michael Kors tu. Lepas tu saya nak belikan dia Casio. Saya nak belikan dia Casio. Tapi design Casio tu macam tak cantik. Macam simple sangat Casio tu. Harga dengan Playboy tak jauh beza. Macam beza dalam RM50. Tapi design dia tak cantik. So saya decide untuk beli yang Playboy tu. Itu pun macam saya tak tahu sebenarnya Playboy ada jam. Yang saya tahu dari kasut, handbag, baju gitu je. Tapi saya nampak jam Playboy tu, saya terus macam terpikat macam cantiknya. Lepas tu dalam dia tu kan biru kan, macam lawa sangat, sesuai. Sebab suami saya suka warna biru. So saya tak tahu saya nak beli yang mana. Sebab dia ada colour biru gold, biru silver, hitam. Ada dalam 6 colour kalau tak silap. Tapi pada saya yang biru tu sangatlah cantik. So saya pun tawakal je lah. Saya tak expect pula dia pun suka. Dia cakap antara semua colour tu sebab saya tunjuk dia katalog kan. Dia memang suka yang biru tu. So saya tak salah pilih lah. Okay guys, so itu je video saya untuk kali ni. Kalau korang tengok sampai habis, thank you sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, comment and share sekali, okay? Walaupun saya dah tak buat konten. Saya doakan semoga hubungan saya bahagia hingga syurga, okay? InsyaAllah, amin. Bye, Assalamualaikum.